saya akan membentangkan tentang objektif kajian tentang kejadian bumi. Objektif yang pertama ialah menjelaskan pandangan Al-Quran tentang proses kejadian bumi dengan lebih terperinci, iaitu ia memfokuskan kepada ayat-ayat kauniyah yang berkaitan dengan penciptaan bumi dan langit. Objektif yang kedua pula ialah menghuraikan penemuan sains yang berkaitan dengan kejadian bumi. Contohnya seperti teori Big Bang dan pembentukan kerak bumi. Objektif yang ketiga pula ialah membuat perbandingan antara isi kandungan Al-Quran dengan kejadian sains. Ia dapat mengenal pasti titik persamaan atau sokongan dan mengelakkan daripada ianya bercanggah. Objektif yang keempat pula ialah meningkatkan kefahaman tentang hubungan antara Quran dan sains. Ia dapat menunjukkan bahawa kedua-duanya saling melengkapi, bukannya bercanggah. Dan objektif terakhir pula ialah mengukuhkan pegangan tauhid melalui penghayatan ciptaan Allah. Ini ianya dapat mempunyai kesedaran bahawa penciptaan alam semesta adalah datang daripada Allah. Seterusnya kita beralih kepada persoalan berkaitan objektif yang disebutkan seperti tadi. Persoalan yang pertama, bagaimanakah Al-Quran menjelaskan proses kejadian bumi dan langit? Yang kedua, apakah penemuan sains moden yang berkaitan dengan kejadian bumi? Yang ketiga, apakah persamaan antara isi kandungan Al-Quran Al-Karim dan kajian sains tentang kejadian bumi? Persoalan yang keempat, bagaimanakah hubungan antara Al-Quran Al-Karim dan sains dalam memahami kejadian bumi? Persoalan yang terakhir ialah bagaimanakah penghayatan terhadap ciptaan bumi dapat mengukuhkan pegangan tauhid? Penciptaan bumi menurut sains. Yang pertama, bumi terbentuk daripada debu dan gas. Bumi terbentuk daripada nebula suria, iaitu awan gas yang besar terdiri daripada helium dan hidrogen serta debu kosmik yang wujud selepas letupan besar, iaitu Big Bang. Sekitar 4.6 bilion tahun dahulu, nebula ini mengalami keruntuhan graviti dan menyebabkan ia berputar dan memampat mengelilingi matahari muda. Akibat putaran ini dan tarikan graviti, debu-debu kecil mula berkumpul dan membentuk ketulan-ketulan kecil yang dinamakan planetesimal. Melalui proses akrasi, planetesimal ini berlanggar dan melekat antara satu sama lain, dan semakin banyak ketulan yang bercantum menyebabkan gravitinya menjadi lebih kuat sehingga lebih banyak ketulan yang tertarik. Setelah melalui proses ini dengan masa yang sangat panjang, maka pada akhirnya terbentuklah bumi proto, iaitu bumi awal. Yang kedua, bumi sangat panas. Selepas terbentuknya bumi proto, bumi pada awalnya tidak stabil dan sangat panas serta permukaannya cair sepenuhnya. Ianya terjadi kerana pelanggaran berterusan oleh meteorit dan planet proto menyebabkan permukaan bumi menjadi lautan magma, iaitu batuan cair. Seterusnya, disebabkan oleh peluhuran radioaktif, unsur-unsur radioaktif dalam bumi juga melepaskan panas yang signifikan. Selain itu, pemampatan graviti juga menambah suhu teras. Keadaan cair ini memudahkan bahan-bahan berat seperti besi dan nikel tenggelam ke pusat membentuk teras, manakala bahan yang ringan seperti silikat naik ke permukaan. Fenomena ini dinamakan perbezaan planet. Setelah berjuta-juta tahun, bumi mula menyejuk secara perlahan, membolehkan kerak berpejal terbentuk, tetapi bahagian dalam tetap panas, menghasilkan aktiviti gunung berapi awal yang penting untuk pengeluaran gas dan wap yang membentuk atmosfera awal bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan poin yang ketiga, iaitu kehidupan muncul kemudian. Kehidupan di bumi dipercayai muncul selepas bumi menjadi stabil, iaitu sekitar 3.5 bilion tahun lalu. Bermula dengan mikroorganisma ringkas seperti bakteria yang hidup di persekitaran air. Dalam tempoh masa yang sangat panjang, melalui proses evolusi dan perubahan persekitaran, kehidupan ini berkembang secara berperingkat sehingga akhirnya menghasilkan organisma yang lebih kompleks. Manakala kehidupan kompleks seperti tumbuhan dan haiwan hanya muncul jauh lebih lewat dalam sejarah bumi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penciptaan bumi berdasarkan tafsir ahli ulama. Tafsir yang kami ambil ialah tafsir An-Nasafi. Dalam surah Al-Hadid ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, ila akhir ayat.
yang bermaksud dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Rumusan bagi ayat ini ialah menegaskan bahawa penciptaan langit dan bumi dilakukan dalam tempoh tertentu, iaitu dalam 6 masa, menunjukkan perancangan dan keteraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Langit dan bumi diciptakan bukan secara rawak, tetapi sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan, malah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini sesuai digunakan untuk assignment tentang penciptaan alam semesta kerana menyebut secara jelas tentang langit dan bumi. Kita pergi kepada fasa yang pertama, iaitu penciptaan alam semesta, iaitu langit dan bumi. Allah mula mencipta langit dan bumi sebagai asas alam semesta. Awalnya, langit dan bumi mungkin bersatu sebagai satu entiti sebelum dipisahkan. Merujuk juga kepada surah Al-Anbiya ayat yang ke-30. Tujuannya menyediakan satu ruang bagi ciptaan lain dan kehidupan. Kita pergi kepada fasa yang kedua, iaitu pembentukan langit. Allah Subhanahu Wa Taala menstrukturkan langit agar menjadi satu sistem yang stabil, termasuk penciptaan matahari, bulan, bintang dan orbit mereka. Fasa ini memastikan cahaya malam, siang dan cuaca berfungsi untuk kehidupan di bumi. Kita pergi kepada fasa yang ketiga, iaitu pembentukan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan bumi agar menjadi satu tempat tinggal bagi makhluk yang hidup, termasuk penciptaan gunung sebagai penstabil, sungai, laut dan sumber air. Fasa ini menunjukkan keteraturan dan kestabilan bumi. Kita pergi kepada fasa yang keempat, iaitu fasa tumbuhan dan alam hidup. Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan tumbuhan, buah-buahan dan pokok di bumi. Ini menyediakan makanan dan sumber rezeki untuk manusia dan haiwan, menunjukkan bahawasanya keseimbangan ekosistem yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi kepada fasa yang kelima, iaitu fasa makhluk hidup. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan haiwan dan makhluk hidup yang lain sebagai pelengkap di bumi. Manusia diciptakan makhluk yang terakhir sebagai khalifah di bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Subhanallah azim. Menunjukkan bahawa perlunya ada manusia yang menjaga bumi sebagai satu amanah. Kita pergi kepada fasa yang keenam, ialah fasa penyempurnaan dan peraturan alam. Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan semua ciptaan, bumi, langit, air, tumbuhan, manusia dan sistem alam, menetapkan peraturan alam, hukum fizikal, iklim dan keseimbangan ekologi. Fasa ini menekankan bahawa semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah teratur dan saling berkaitan. Kesimpulannya, 6 masa adalah fasa ataupun tempoh penciptaan, bukan hari bagi manusia. Setiap fasa dan tujuan dan hikmah menekankan keteraturan, keseimbangan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini membantu manusia merenung ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyedari bahawa bumi dan alam semesta bukan dicipta secara rawak. Sekian daripada saya. Okey, seterusnya kita masuk ke bahagian rumusan. Berdasarkan apa yang kami kaji, kesimpulannya, kajian tentang kejadian bumi membincangkan pandangan Al-Quran melalui ayat-ayat wahyu serta penemuan sains yang berkaitan dengan pembentukan bumi. Kajian ini turut membuat perbandingan antara Al-Quran dan sains bagi menunjukkan bahawa kedua-duanya mempunyai keselarasan dan saling melengkapi. Melalui kajian ini, kefahaman terhadap hubungan antara wahyu dan sains dapat dipertingkatkan, sekaligus mengukuhkan pegangan tauhid serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam semesta. Melalui kajian ini dapat difahami bahawa sains berperanan sebagai alat untuk meneroka dan memahami alam ciptaan Allah, manakala Al-Quran pula menjadi panduan utama yang menjelaskan tujuan dan hikmah di sebalik penciptaan tersebut. Hubungan antara wahyu dan sains ini membuktikan bahawa ilmu pengetahuan tidak terpisah daripada keimanan, bahkan saling menyokong dalam memperkukuhkan keyakinan terhadap kekuasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam semesta. Oleh itu, kajian ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman ilmiah, malah turut mengukuhkan pegangan tauhid serta kesedaran manusia untuk mentadabbur alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya.